Tengok mata kail ni, dia terletak terbaring je begitu kan. Sebab apa? Sebab pelampung korang tak setting betul tau. Kita tak nak mata kail ni macam ni. Ini kalau setting yang betul, korang boleh tengok mata tu dia macam dalam mode standby. Bila pelampung korang setting cun-cun paras air, mata kail ni dia akan dalam mode standby. So make sure korang setting pelampung tu kena dengan kedalaman air. So ini cara kalau nak korang setting pelampung yang betul. Okay, first thing korang ambil lah penanda aras yang ada dekat kolam tu. Biasanya dia akan pakai PVC tau. So ini aku ambil contoh sebagai penanda aras. So bila korang jolok dekat dalam air tu, korang akan nampak ada satu penanda aras ni. Korang akan nampak ada satu penanda aras ni kan. So bermakna dia tak cecah sampai air lagi. Okay, so ini dah tekan sampai habis lah. Okay, so korang turunkan saja penanda aras ni sampai dia kena cecah air ataupun paras-paras air lah. Jangan tergantung, tak apa, tenggelam sikit pun tak apa, right? So bila korang dah tanda air paras mana, okey, mata kail ni korang letak dekat dalam hujung lubang ni, kemudian tarik pelampung tu sehingga paras-paras air ni. Paras-paras dia punya yang korang suka tadi lah. Jadikan paras air ni separuh pada pelampung. Separuh pada pelampung. Jangan terlalu tinggi separuh pada pelampung ataupun paras-paras luminous tube yang korang setting tu. Seeloknya ambillah satu suku pelampung. Okey, bila korang dah setting, korang tengok bila korang dah letak kan, dia akan dalam keadaan tegak. Pelampung korang pun cun-cun. Okey? Semoga membantu.